Contohnya, bila mati umat Islam, orang Islam, harta dia ni jika masih ada, urusan pertama tajhis jenazah. Kecuali dia jadi ahli jawatan kuasa khariat kematian dan dapat lain tu lain. Kalau tak buat, dia kena ambil duit tu tajhis jenazah dulu. Tajhis jenazah pun pilihan, bukan boleh semua pakai duit tu. Mayat-mayat tak boleh ambil, bak kenduri tak boleh ambil. Dia kena korek kubur, sewa kereta boleh. Kan? Lepas tu nak upah mandi tak ada. Kerja masyarakat. Ada duit lagi, nombor 2. Bayar zakat lu tak? Bayar zakat dengan fidyah. Bayar zakat, fidyah. Hutang nombor 3. Bayar zakat, fidyah dan sewa rumah. Sewa menyewa pasal dia immediately. Sewa rumah. Bayar pasal dia tunai. Hutang tak apa, hutang tak belakang. Kan ada sewa yang tak bayar lagi bayar. Walaupun hari dia mati. Pasal itu tunai. Itu yang wajib tu. Baru jatuh yang nombor 3, bayar hutang. Pasal memang dia hutang pasal dia tertangguh. Jadi dia terlewat jadi yang 3. Bayar hutang. Selesai bayar hutang, ada duit lagi. Haji. Jika belum pergi menaik haji, elak dulu duit badal haji lah 5,000. Baru boleh ni. Lepas tu tengok lagi ada satu lagi. Dia ada wasiat. Kalau wasiat ambil 1/3 daripada wasiat kalau sebelum harta. Tapi kalau harta dia banyak, dia wasiat sikit, tak apa. Kata dia ada 100,000, dia nak wasiat 10,000 mana? Apa ambil 10,000 buat ni. Dah 5 dah kan? Barulah sekali ialah faraid. Jadi kalau faraid ni dah ambil semua, hutang tak selesai, dah selesai dah, zakat dah selesai, bakilah sekali apa nama fidyah dah selesai. Kalau mati je tu faraid. Sedangkan hutang kan tak bayar lagi. Zakat tak bayar lagi. Tu kalau boleh masuk. Dia tak tahu. Kita bubuh senang peringkat ni mesti diikuti kalau nak selamat kubur kau ni. Kalau tidak mampu nak kena jawab dengan malaikat sambil dia orang tak bayar. Betul.